Okey, baru saja dilancarkan GWM Tank 500. Dia punya rupa je inilah. Dia adalah pesaing untuk Toyota Land Cruiser. Tengok betapa tinggi dia boleh setting. Ini saya rasa ini asas. Okay, kita pusing dulu work around review. Ni di belakang dia lah. Yang ni dia punya tayar spare semua, siap reverse camera. GWM Tank 500. Dia ni hybrid Kita cuba masuk dalam dan kita nak tengok macam mana. Inilah rupa dia. Nampak dia punya part pun ada ambil daripada Mercedes sikit. Kita masuk dalam. Dia ni ada side step Side step ni dia boleh animated. Okey. Tak ada vacuum lah. Jadi inilah dia punya view dia. Okey. Dashboard, driver semua, steering dia, screen dia ada terpacak tengah ini. Okey, kalau kita lihat di tengah, ini memang screen dia. Ini dia punya jam analog macam ala-ala klasik sikit kan. Ini masih lagi ada butang fizikal. Ini untuk adjust aircon, tapi dia keluar kat sini lah. Boleh juga adjust aircon kat sini ataupun dekat screen. Jadi ada dua kaedah. Okey. Ini dia punya center, dia punya home screen. Okey, dia punya meter dia. Ini dia punya steering dia semua. Butang-butang masih lagi ini. Jadi kita tengok pada ini dia punya gear dia macam joystick kapal terbang tu. Macam gini. Macam gini. Dia akan keluar notification macam ni lah kalau kita tolak macam itu tanpa kita letak tekan brake ataupun tekan unlock sini. Ini wireless charging. Tapi macam tak berapa utilize sangat lah. Ini seat cooling. Passenger pun dapat. Ini differential lock. Ini untuk off-road punya setting. Electronic parking brake auto hold. Ini siap boleh adjust lagi. Dia punya macam gini lah. Nak kosong macam ni ataupun nak letak cup holder, macam tu lah. Letak air. Ini simpanan. Ni dia punya belakang dia, view belakang. Dan ada power seat ni semua. Dan paling penting sekali, dia punya sound system. Dia punya sound system menggunakan Infinity. Kita tengok sikit apa yang ada. Memang ada CarPlay dan Android Auto seperti biasa. Off-road mode. Dia keluar macam inilah. Dia punya altimeter, barometer, semua tu lah. Ini dia punya sun visor. Okey. Tempat simpan cermin. Dia punya lampu. Dia punya panoramic sunroof. Kita buka dulu, tengok. Okey. Kemudian kita akan tengok pada bahagian belakang macam mana dia punya rupa dia dan kita tengok keselesaan dia macam mana. Okey, kita kena manual lah. Kalau ada setengah kereta dia automatik sekali tekan dia begitu kan. Jadi inilah kalau rupanya kalau dah dibuka lah bumbung ni. Tutup pun kena manual juga. Okey. Lepas tu kita bawa tutup lah. Ini tutup baru sekali tekan. Inilah rupanya kalau saya duduk di bahagian driver. Jika saya tengok memandu, inilah dia punya rupa dia. Okey, memang besar lah. Okey. Okey, kita tengok pada bahagian belakang. Kita masuk dulu. Dan ada pemegang lah. Okey. Kita tutup. Ni dia tak ada vacuum lah. Ini dia punya rupa dia. Kalau duduk memang dapat segenggam lebih lah. Dan memang luas. Inilah rupanya kalau daripada dashboard depan, daripada view passenger belakang.
Okey, kita turun bawah sikit. Sini ada corong aircon. Sini B-pillar ni tak ada lah. Corong aircon dekat sini. Ini bagus. Dia ada aircon controller. Siap dia bukan butang, dia tombol pusing tu. Inilah dia. Boleh on. Okey. Dia boleh dekat bumbung pun ada aircon. Bukan sini saja. Dan belakang pun boleh dapat sebabnya dapat 7 seater tu. Jadi dapatlah aircon dekat sini. Okey. Ada armrest lah. Okey. Solid sikit dah. Ni memang kulit ada seat semua. Kita off. Jadi inilah dia. Kita tengok pada bahagian belakang pula. Kalau Land Cruiser, biasanya boot dia akan naik ke atas lah kan. Ini boot dia kita buka macam buka pintu. Jadi ini dia. Berat sikit saya ada hidrolik punya ni. Jadi inilah dia punya simpanan ruang. Mungkin peralatan ke atau apa ke kan. Okey. Dia punya dalam dia. Ini memang ada. Okay. Ni boleh naikkan lah secara automatik. Kita naikkan. Boleh tak? Okey, faham. Dia bukan tekan sekali, dia kena tekan hold dulu barulah dia boleh naik. Jadi agak lambat sikit dah. Jadi itulah dia. Turun pun sama. Sama juga dengan tempat duduk belah kanan. Jadi itulah dia. Dia bukan ini memang sekali naik je lah. Dia kena tekan press and hold. Ini bagusnya ada 3 pin plug point. Dia bagus, dia tak perlu V2L sebab ini bukan plug-in hybrid kan. Ini boleh direct terus plug untuk perkakasan 400 watt ke bawah. Jadi kita tutup. Tutup macam gitu saja, tak perlu hempas sebab dia ada vacuum. Setakat ini sajalah kita punya review. Sekejap. RON 92 minimum. 95 okey dah. Jadi inilah dia GWM Tank 500 Hybrid. Pada anda yang nak membantu untuk sokong channel ni dengan memberikan sumbangan Super Thanks, anda boleh berbuat demikian. Klik link Super Thanks di bawah video. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih.